akan berlalu. Setiap insan mempunyai sebuah perjalanan. Ada yang singkat, ada yang panjang. Namun hanya insan yang ikhlas meninggalkan jejak yang akan dikenang sepanjang zaman. Hari ini, kita tidak sekadar meraihkan sebuah persaraan, tetapi kita meraihkan sebuah kehidupan, sebuah perjalanan yang dipenuhi pengorbanan, kesabaran, keikhlasan, dan cinta terhadap dunia pendidikan. Inilah kisah seorang guru. Dilahirkan pada 13 Mei 1970 di Kampung Jabi, Terengganu. Sebagai anak sulung dari 7 orang adik-beradik, beliau membesar dengan memikul tanggungjawab sejak usia muda. Daripada sebuah keluarga sederhana, lahir seorang insan yang percaya bahawa ilmu mampu mengubah kehidupan, bahawa seorang guru mampu mengubah masa depan. Perjalanan hidup beliau menjadi lebih sempurna apabila pada 3 Jun 1993 beliau disatukan dengan insan pilihan hati, Wan Izzatun binti Ismail. Pada ikatan yang diberkati itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan 5 orang cahaya mata lelaki, anak-anak yang menjadi kebanggaan dan penyeri kehidupan. Kini, keluarga yang dibina dengan penuh kasih sayang itu turut diserikan dengan kehadiran seorang menantu dan seorang cucu yang menjadi pelengkap kebahagiaan pada usia persaraan. Namun, di sebalik seorang ayah yang penyayang dan seorang suami yang bertanggungjawab, terselah seorang guru yang tidak pernah berhenti memberi. Perjalanan menuntut ilmu bermula di Tadika Sekolah Kebangsaan Bukit Abal pada tahun 1976. Kemudian, beliau melangkah ke Sekolah Kebangsaan Kamil 1, membesar bersama impian, mengenal huruf, mengenal kehidupan, sebelum meneruskan persekolahan di Sekolah Kebangsaan Air Lanas. Langkahnya semakin jauh, cita-citanya semakin tinggi. Beliau menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah, kemudian ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Muhammad, Melaka. Menimba ilmu agama, membentuk pribadi dan menyemai cita-cita untuk menjadi seorang pendidik. Impian itu akhirnya menjadi kenyataan apabila beliau diterima melanjutkan pengajian di Maktab Perguruan Ipoh, Perak. Disitulah lahirnya seorang guru. Namun, bagi seorang pendidik sejati, belajar tidak pernah mengenal noktah. Walaupun telah lama berkhidmat, beliau tetap menyambung pengajian di Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru dari tahun 2008 hingga 2012. Kerana beliau percaya ilmu yang bertambah akan menjadikan khidmat semakin bermakna. Tahun 1991 menjadi saksi bermulanya sebuah pengabdian. Destinasi pertama, Sekolah Kebangsaan Seri Pagi, Buluran, Sabah. Jauh merantau meninggalkan keluarga, meredah lautan, menggalas amanah mendidik anak bangsa di bumi Sabah. 4 tahun di sana, beliau mencurahkan ilmu, menyemai harapan dan membina impian dalam jiwa anak-anak kecil. Kemudian, pada tahun 1995, beliau kembali ke bumi Kelantan, meneruskan perjuangan di Sekolah Kebangsaan Kamil 2, Pasir Putih. Di sinilah beliau menghabiskan sebahagian besar usia sebagai seorang guru. Lebih 3 dekad, beliau hadir setiap pagi dengan senyuman, masuk ke bilik darjah dengan penuh harapan. Mengajar bukan sekadar untuk murid lulus peperiksaan, tetapi agar mereka menjadi manusia yang beriman, berakhlak dan berguna kepada agama, bangsa dan negara. Seorang guru yang sebenar tidak hanya mengajar dengan suara, tetapi mendidik melalui contoh teladan. Tidak hanya menyampaikan ilmu,
tetapi membentuk hati. Keikhlasan beliau turut terselah melalui sumbangan di luar bilik darjah. Beliau diberi amanah sebagai panel soalan pendidikan Islam MGB. Beliau juga menyumbangkan kepakaran dalam bidang penulisan, menghasilkan buku-buku pendidikan Islam dan kafa yang menjadi panduan kepada guru dan murid di seluruh negara. Antaranya buku aktiviti pendidikan Islam dan Jack-Off tahun 6, buku teks kafa Asas Tilawah Al-Quran tahun 2 dan buku aktiviti pendidikan Islam tahun 2. Barangkali ramai murid tak pernah mengenal penulis buku yang mereka gunakan, namun mereka sedang belajar dari hasil tangan seorang guru yang bernama Ustaz Azlan bin Aziz. Hari ini tanggal 31 Julai 2026, sampailah saatnya untuk menutup sebuah buku yang penuh dengan kisah pengorbanan. Namun, ini bukan penamat, kerana seorang guru tidak pernah benar-benar bersara. Langkah mungkin terhenti di pintu pagar sekolah, tetapi doa anak-anak murid tidak pernah berhenti mengiringi. Suara mungkin tidak bergema di dalam kelas, tetapi ilmu yang ditinggalkan akan terus hidup. Dari satu generasi ke satu generasi, bagi seluruh warga Sekolah Kebangsaan Kamil 2, kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas setiap titik peluk, setiap pengorbanan, setiap nasihat, setiap doa dan setiap ilmu yang telah Ustaz curahkan sepanjang lebih 35 tahun bergelar seorang pendidik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal bakti ini sebagai amal soleh, mengurniakan kesihatan yang berpanjangan, melimpahkan keberkatan usia, serta menghadiahkan kebahagiaan yang berterusan bersama keluarga tercinta. Ustaz Azlan, terima kasih kerana menjadi guru. Terima kasih kerana menjadi murabbi. Terima kasih kerana menjadi inspirasi. Selamat melangkah ke alam persaraan dengan hati yang tenang, dengan senyuman yang indah, dan dengan sejuta kenangan yang akan terus hidup dalam hati kami semua. Selamat bersara, Ustaz Azlan bin Aziz. Perginya seorang guru bukan bererti hilangnya cahaya, kerana cahaya itu telah pun dinyalakan di hati setiap insan yang pernah disentuh oleh ilmunya. Jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam dalam hati. Maafkan semua salahku yang mungkin menyakitimu. Semoga kelak kau kan temukan kekasih sejati. Percayalah, hanya engkau satu